Ini pelamin I waktu majlis nikah I. Ini pelamin I waktu kenduri sanding belah I. Hari ni I ada nampak dekat thread, ada seorang akak ni dia post lah, dia buat DIY sanding untuk adik bongsu dia. Memang simple and she's getting dragged by netizen. These are few of the comments. Banyak lagi komen-komen jahat dekat situ. I just nak cakap satu benda lah. Siapa yang start normalize kenduri kahwin ni patut buat kat dewan estetik, plumbing kena ribu-ribu ringgit. Korang, kenduri kahwin tujuan dia ialah untuk menjamu tetamu, makanan dan untuk mewar-warkan you punya perkahwinan supaya satu hari nanti tak jadi satu fitnah. And when people choose to do it simple, kenapa nak judge? Kenapa nak condemn? Tu yang jadi case nak kahwin buat personal loan. Sebab nak buat wedding besar, gempak. Tu nanti lepas kahwin, bergaduh lah. Tak cukup duit. Sebab kena bayar loan tiap-tiap bulan kan. Serabut, stres, bergaduh, bercerai. Ukur baju di badan sendiri. I daripada keluarga yang miskin. Biasa-biasa. So, I kalau boleh tak nak buat kenduri pun. Sebab I tahu, I tak mampu. Parents I pun tak mampu. So, I cakap kat ayah I, tak nak buat kenduri. Ayah I cakap apa? Dia nak juga tak jamu tetamu sebab I anak dia yang first kahwin. So, dia nak juga buat kenduri. I cakap, okay, buat tapi kita buat simple habis untuk jamu tetamu je. So, kita orang spend 5-6 ribu je untuk jamu 500 packs. And ni menu makanan yang ayah I pilih. Makan sedap. Tapi modal memang sikit sangat. Ni pelamin I. Biasa je weh. Level photo booth je. Asalkan ada kenangan dah lah. Buat hidden hantaran. Nak macam acah-acah je. Tapi dalam tu ada gula, ada tepung. Baju nikah I daripada beg oren. Baju sanding I daripada beg oren. I punya nak jimat time wedding tu, I tak invite seorang pun kawan I weh. Ayah I yang ajak semua 500 packs tu. Kawan I kahwin, diorang tak ajak I tak kisah. Sebab I pun tak ajak diorang tak I kahwin. Tak mampu. Buat macam mana tak mampu lah. So conclusionnya, if you have a dream wedding and you mampu, go for it. But if ada orang yang tak mampu ataupun dia mampu tapi dia nak buat wedding simple sebab dia rasa macam there's so much more in life rather than spending a whole amount of money for one day, raikan juga. Raikan. Okay?